Wan, kau busy tak? Jap. Aku nak minta tolong sikit. Asal Yed, aku tak busy sangat pun. Kenapa tu? Kau ada RM50 tak? Aku nak beli barang rumah sikit. Okey. Nanti aku bank in kat kau semampu yang aku boleh. Okay, thank you Wan. Wan, kau ni aku pelik yang kau ni. Kau ni tak adalah kaya mana tapi asal kau pinjamkan duit kau dekat member kau Sebab aku tahu rasa dia ketika kita memerlukan, tapi tak ada siapa pun yang kisah dan datang. Tapi kau sure ke itu Yid? Sekarang ni banyak scam. Oh, aku guna Buzz app ni. Aku kena tambah kenalan dulu baru boleh chat. Tapi kau jangan risau. Security dia betul-betul kuat, betul-betul mantap, kau tahu tak? Kau pinjam juga. Tapi tu lah, kau bukannya nak share benda-benda baik dengan aku. Alah, kau jangan cakap macam tu. Tak apa, lepas ni aku installkan kau. Jagi, kau bas je aku bila-bila masa. Confirm akan sampai. Okay? Buatkan aku. Jom. Mana? Telefon kau.